Kehilangan remaja perempuan dikenali sebagai Nur Izzati Humaira Azizul terus menjadi perhatian ramai selepas beberapa kejadian aneh didakwa berlaku ketika operasi pencarian dijalankan di kawasan Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim. Mangsa berusia 19 tahun itu dilaporkan hilang ketika menuruni bukit berkenaan bersama ahli keluarga dan rakan-rakan pada Sabtu lalu. Difahamkan, Nur Izzati meminta kunci kereta daripada ibunya kerana mahu turun lebih awal akibat kepenatan dan cuaca panas sebelum disedari hilang tanpa jejak. Operasi Mencari dan Menyelamat (SAR) yang memasuki hari ketiga melibatkan pelbagai agensi termasuk bomba, polis, Angkatan Pertahanan Awam serta sukarelawan, namun sehingga kini, mangsa masih belum ditemukan. Situasi menjadi semakin mendebarkan apabila satu video tular memaparkan sekumpulan individu termasuk perawat tradisional mendakwa terdengar suara misteri dan gelak ketawa dari kawasan semak ketika usaha pencarian dilakukan. Malah, kedengaran juga suara dipercayai berkata, "Ini tempat aku," sehingga mencetuskan rasa seram dalam kalangan orang ramai yang mengikuti perkembangan kes tersebut di media sosial. Menurut laporan, pihak keluarga sebelum ini sempat menghubungi Nur Izzati selepas dia dilaporkan hilang, namun percakapannya kedengaran tersekat-sekat sebelum talian tiba-tiba terputus. Sejak itu, usaha menghubunginya gagal dilakukan. Difahamkan juga, anjing pengesan serta operasi pencarian di kawasan sekitar hutan dan laluan pendakian telah dilakukan, namun masih belum menemui petunjuk baharu. Orang ramai kini terus mendoakan agar Nur Izzati ditemui dalam keadaan selamat, sementara pihak berkuasa meneruskan operasi pencarian di sekitar lokasi terakhir mangsa dilihat.